Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan 3 amalan yang mana kita lakukan dapat pahala haji dan umrah. Yang pertama, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila shalah, sesiapa yang daripada rumahnya berwuduk untuk menunaikan solat, solat fardu, maktuban fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka dia akan mendapat pahala seperti menunaikan haji dan berihram. Wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yansibhu illa ayyahu fa ajrahu ka ajri mu'tamir. Dan kemudian dia keluar pula ataupun dia duduk dengan tiada tujuan lain, maka dia akan dapatlah pahala umrah. Dia duduk sembahyang duha, duduk di masjid, dia solat duha, maka dia akan dapat pahala iaitu dapat pahala mu'tamir, iaitu seperti melakukan ibadah umrah. Hadis ni riwayat Abu Daud dan Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Jadi ini amalan yang pertama, tuan-tuan. Man kharaja min baiti, siapa yang keluar daripadanya rumahnya. Macam kita, tuan-tuan, pagi-pagi tadi, pagi-pagi malam tadi tengok bunga api kan, mungkin tak ramai sikit sebab tengok bunga api malam kan, dia mengantuk hari ni, pagi ni susah sikit. Tapi yang Alhamdulillah lah yang dapat bangun pagi ni, yang dapat pergi ke masjid dalam keadaan ambil wudu kan. Kalau siapa pergi dataran semalam mungkin tak sempat lah nak bangun pagi je kan. Jadi kalau bangun pagi, ambil wuduk di rumah, kemudian pergi ke masjid untuk melakukan solat berjemaah. Dia datang ke masjid, kemudian dia buat apa? Solat berjemaah. Jadi bila datang masjid, dia solat jemaah dalam keadaan dia berwuduk, maka sebutkan dalam hadis ni, maktuban fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, iaitu dia akan dapat ganjaran seperti melakukan haji dan berihram dengannya. Masya Allah. Ini kelebihan. Jadi kita kalau kita jaga solat berjemaah, lagi-lagi pagi kan, sembahyang subuh pagi-pagi itu, datang dengan keadaan berwuduk, Masya Allah, kita akan dapat pahala haji dan berihram dengannya, tuan. Banyak juga ada hadis kalau siapa yang pergi ke kota Madinah, siapa yang ambil wuduk daripada hotel dia, man tatahhara fi baiti thumma ata masjid Quba. Siapa, kalau kita tahu selalu kalau pergi Madinah lah kan, banyak mutawif cerita hadis, kata siapa yang ambil wuduk daripada hotel, sampai mutawif tu ingatkan lagi, nanti sebelum nak keluar tu haji, jangan lupa ambil wuduk dulu, ambil dulu wuduk. Sebelum nak pergi naik pas, pergi ziarah, ambil wuduk dulu, ambil dulu, kemudian akan dapat pahala ajrul umrah. Tapi sebenarnya ada hadis ni yang mana kita ambil wuduk daripada rumah kita, kita datang untuk melakukan solat berjemaah, maka kita akan diberikan ganjaran maktuban fa ajruhu ka ajril hajjal muhrim, iaitu mendapat pahala haji berihram. Kemudian yang kedua, man shallal ghadata fil jamaah, siapa yang solat subuh secara berjemaah. Ni yang tuan-tuan datang, tuan-tuan bapa datang ni, thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'u syams, kemudian dia duduk berzikir
berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari. Jadi kebanyakan ulama menyebutkan bahawa antaranya Syekh Mukhtar Syakiti dalam kitab dia Syarah Zarul Mustaqrir, dia menyebutkan bahawa dalam bab berkaitan dengan zikir, dia mengatakan bahawa zikir ini yang dikatakan dalam hadis ni adalah bukan saja zikir yang orang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah tu saja, kan, mengingati Allah tu, tapi zikir itu adalah dengan keadaan dia mendengar tazkirah, dia memberi tazkirah, dia membaca Al-Quran, itu pun dikategorikan sebagai zikir. Ini banyak ulama menyebutkan bahawa antaranya Syekh Mukhtar Asyakiti dalam kitab dia mengatakan bahawa antara benda yang mana disebut zikir ini bukan sekat zikir la ilaha illallah saja, apa amalan zikir lain lah, contohnya baca Quran ke, kan, dengar tazkirah ke, walaupun tertidur tapi boleh juga dengar gigi sampai ke tengah pagi, kan, sampai ke matahari terbit kan. Sampai matahari terbit ni sampai bila, kan? Matahari terbit lah. Jadi bila matahari terbit ni, yang kata kita buat semayang apa, solat isyraq, kan. Solat isyraq ni, solat sunat isyraq di matahari terbit. Bila matahari terbit tu, solat isyraq, apa beza solat isyraq dengan solat duha? Dia tak ada beza pun, cumanya solat sunat isyraq ni dia awal sikit daripada duha lah. Kira matahari terbit, cuma solat duha ni dia dah, bila dah berapa minit selepas daripada tu barulah solat duha. Jadi maka isyraq ni siapa yang punch card awal lah, kan, bila matahari terbit je tu dia sembahyang sunat, maka dia dapatlah, maknanya dia duduk, maka dia duduk, kemudian dia tak ada buat lain, kemudian dia duduk, dia ingat Allah sampailah matahari terbit. Kemudian thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajj wa wa umrah. Kemudian thumma shalla rak'atain, kemudian dia dah sampai waktu matahari terbit tu, dia solat 2 rakaat, solat isyraq ke, kan, ataupun dia tunggu je dia sembahyang duha ke, kemudian dia akan dapat pahala kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, iaitu dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi ni hadis ni riwayat Imam Tirmizi, yang disahihkan oleh Imam Tirmizi dalam Kutubus Sittah. Jadi dia sebenarnya waktu terbit matahari tu, kan, kalau orang agama Hindu pun, orang agama Hindu ni dia percaya bila matahari pagi tu, contoh ada kawan-kawan Hindu, kan, pagi-pagi tu dia pun ada buat sembahyang dia juga, dia akan panggil, dia panggil, kan, sebenarnya Tuhan tu Tuhan rezeki lah, Tuhan dia dah bangun, dah tengok, maknanya waktu time matahari terbit tu. Sebab tu kalau tuan tengok orang India Hindu, bila time nak pagi matahari nak terbit tu, maka dia pun akan macam sembahyang enggak lah, kan, dia minta Tuhan, sebab apa? Tuhan dia bangun, kan? Dia percaya bahawa matahari itu adalah Tuhan dia, Tuhan dia yang memberi rezeki kepada dia. Okay. Kemudian satu lagi hadis, man ghada'a ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lama. Ini daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, barang siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu kebaikan, aw ya'lama, atau mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajan taman hajatuhu, maka pahala baginya seperti menunaikan haji yang sempurna. Ini riwayat Tabrani. Jadi siapa yang datang ke masjid dengan tujuan untuk mempelajari ilmu, ada selalu datang dengan kuliah, sebab apa? Nak dengar sesuatu, dapatlah sekurang-kurangnya duduk setengah jam ke 40 minit ni. Dia datang tujuan dia sebab sekurang-kurangnya dapatlah satu ilmu. Niat dia di hati dia apa? Dia datang kerana dia nak dapat kebaikan, kan, dapat satu ilmu, ataupun dia mengajarkan ilmu tersebut, maka kana lahu ka ajri hajan taman
hajatuhu, maka dia akan dapat pahala haji yang sempurna. Ni kelebihan orang yang menuntut ilmu kan. Sebab itu tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni tak rugi. Ada beza orang yang dengar dekat mungkin ni live ke kan, dekat TikTok ke kan, live ke, dia berbeza. Dalam hadis ni, siapa yang datang ke masjid, maknanya dia datang ke masjid, dia datang susah payah, dia datang ke masjid dengan tujuan dia untuk mempelajari ilmu kan, untuk mendapat manfaat, dapat tambahkan ilmu dia, maka dia akan dapat pahala haji yang sempurna kan. Sebab itu dalam hadis lagi, mayuridillahu khairan yufaqih fid din, siapa yang Allah nakkan kepada seseorang itu kan kebaikan, maka Allah akan bagi dia faqih atas agama Islam tu sendiri. Dia akan jadi rasa cinta kepada agama Islam. Dia akan rajin macam nak belajar lagi. Jadi tuan-tuan kalau selalu datang ke majlis ilmu, makanya itulah kita ni hadis ni ada sahih yang mana kita doa kepada Allah supaya Allah kekalkan kita istiqamah dalam majlis ilmu kan. Dan kita kena rasa tak best tuan-tuan bila kita makin lama makin jauh dengan majlis ilmu, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin tak suka pula nak pergi majlis ilmu. Kita kena rasa tak best dalam jiwa kita. Sebab apa? Mungkin Allah tak berkehendak untuk kita jadi orang yang baik. Jadi kalau Allah nak berkehendak kita untuk menjadi orang yang baik, Allah nak meningkatkan darjat kita, nak menjadikan kita digolongkan di kalangan orang-orang yang soleh, orang yang ditinggi martabatnya, maka Allah akan letakkan kita, dia akan fakihkan, dan kita sendiri akan rasa cinta untuk menambah ilmu kepada diri kita. Jadi kita rasa kalau kita pergi datang ke majlis ilmu ni, alhamdulillah kan, istiqamah kan. Supaya apa kan, kita letak satu benda, aku belajar duduk dalam majlis ilmu, aku nak tinggikan sikit, nak dapatkan sikit ilmu sikit, kan. Tapi tak kisah kan, kadang-kadang kita belajar biasalah kan, bila kita dengar majlis ilmu kadang-kadang tu dia mengantuk kan, lagi-lagi lepas subuh macam ni syahdu kan dengan masjid ni dengan aircon lagi, sedap tu tidur kan. Kena pula tiba-tiba ceramah tu pula hujan pula, lagi sejuk lagi kan. Kena pula suara ustaz tu pula mendayu-dayu lagi kan. Memang sedap tidur. Saya ada satu tempat saya mengajar tu kan, setiap bulan kuliah pasal sirah macam ni, kuliah subuh kan. Jadi bila kuliah subuh ni, memang subuh ni senang tidur lah. Maghrib pun kadang-kadang senang juga, tapi maghrib dia kadang-kadang ada kawan dan sebagainya, dia susah sikit nak tidur. Subuh ni kadang-kadang kena waktu Ahad ni kan. Dia macam Sayyiduna Bilal dulu lah kan. Sayyiduna Bilal masa dia kena seksa dulu kan, dia kena seksa dulu, dia letak Umayyah bin Khalaf letakkan batu di atas badan dia kan. Bila letak batu, apa Bilal kata? Ahadun ahad. Kita pun bila orang nak kejut kan, bagi-bagi ahad ni ahad kan. Kan ahad ni susah nak bangun kan. Kalau kuliah subuh pagi ahad ni dapat bangun, alhamdulillah. Dapat sama, alhamdulillah kan. Lagi-lagi hari Ahad kan lagi susah. Jadi satu kali tu saya kuliah kat satu tempat tu, setiap hari Ahad kan, minggu kedua kat masjid tu hari Ahad. Lepas tu ada satu orang hamba Allah ni, ada seorang dia IJK masjid, mungkin IJK masjid lah kan, dia duduk kat depan ni kan. Dia memang orang yang duduk paling depan kali. Dia bukan duduk kat belakang-belakang ni, dia duduk paling depan meja. Memang setiap kali saya ceramah duduk depan. Tapi dalam dia yang paling depan tu, dia yang akan tidur awal. Orang yang paling depan tidur awal kan. Selalu orang belakang tidur kan. Ni orang yang paling depan kali, duduk depan ni, tapi dia tidur kan. Lepas tu dia tidur bukan tidur saja, dia tidur siap ada sound system kali. Bunyi pula, bunyi macam tu kan. Kadang-kadang kena pula waktu tu tiba-tiba nak tangkap benda kan, dia bunyi. Dia laju dia tu kan. Lalu dia punya siap bunyi, kadang-kadang terkacau sikit kan. Saya kan terlupa pula nak cakap apa, sebabkan bunyi dengkur dia kuat kali. Tapi bagus je dia ni kan. Lepas daripada kuliah mesti, Ustaz jom minum mana-mana, dia mesti ajak minum. Tapi bila ajak minum tu kan,
Kan macam kuliah subuh kan, bila dah ajak minum dia punya borak kan 1 jam tak habis. Kan kuliah saya 5 minit dah tidur dah, tapi bila ajak borak 1 jam tak habis. Kali saya pun katakan dia sekali tu, hampir setiap kali lah kan, bila ajak panggil, bila ni jom Ustaz minum, pergi minum minum kadang dia ajak kawan-kawan dia kali minum lah. Sekali tu saya cakap dengan dia, Ji, Haji ni betul kan, kalau Haji ceramah 1 jam dekat sini, tak tidur saya dengar pun tak tidur, Haji pun tak tidur. Tapi saya ceramah 5 minit Haji mesti dah dengar. Kali dia kata apa kan, dia kata, ya Ustaz, saya tidur Ustaz, tapi saya dengar Ustaz cerita apa. Dia marah saya kan. Kata, Haji tahu lah saya cerita apa tadi? Tadi Ustaz cerita pasal perang Uhud tadi. Dia cerita tentera Islam waktu tu yang ada 300 orang dekat Masjid Syaikhain. Dia sebut nama-nama masjid saya sebut tu. Dia kata dahsyat juga. Tidur-tidur dia berisi kata. Lepas daripada tu saya tengok orang tidur, saya faham lah. Mungkin orang tidur ni dia bukan tidur saja. Dia tidur tapi dia mendengar kan. Dia cerita kan. Saya cakap boleh kata 80 hingga 90% yang saya cerita tadi dia cerita balik. 80 hingga 90% saya boleh jamin. Sebab apa? Dia sebut nama masjid, nama Jabal mana naik, berapa orang ni, lepas tu nama sahabat-sahabat Nabi, lepas tu dia kata saya rujuk kitab mana. Dahsyat ni kan. Mungkin 10% tu, 20% tu mungkin adalah apa, tapi kebanyakan rujukan kitab saya pun dia bagi tahu. Dahsyat ni. Dia kata, Ustaz, saya tidur Ustaz, saya dengar Ustaz nampak saya bunyi tapi tak bunyi Ustaz, zikir. Dia jawab macam tu lah kan. Saya gelak kan. Semenjak lepas tu saya tak tanya dah lah. Kalau orang tidur tu saya faham, mungkin dia bukan tidur kan, kita jangan ingat dia tidur. Dia orang kata duduk dalam majlis ilmu ni, dia nampak macam tidur tapi dia dengar tu kan. Banyak agak Jadi kan tak ada masalah kan kalau kita penat ke apa, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik kan. Maknanya kita niat dalam hati kita supaya aku selalu datang ke masjid, aku nak cari satu benda baik, aku nak buat benda baik, aku nak datang ke majlis ilmu, aku nak dengar duduk dalam majlis ilmu. Jadi kita niat macam tu pun dapat, kita duduk dalam majlis ilmu ni dapatlah pahala seperti yang sebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pagi ni adalah waktu yang sangat baik sekali kan. Waktu pagi ni adalah baik. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan untuk umatnya di pagi hari dan apa Nabi doa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa, ya Allah, berkatilah untuk umatku pada awal pagi. Jadi bagus pagi ni kan. Di surah Tirmizi. Jadi Nabi doakan kepada umat dia, berkatilah untuk umatku pada awal pagi. Jadi pagi ni bagus kan. Jadi ada kajian saintifik menunjukkan bahawa jumlah kortizol dalam darah meningkat 7 hingga 22 mikrogram per 100 ml plasma, iaitu meningkatnya metabolisme kita dalam badan ketika mana waktu pagi. Metabolisme ni kalau kita orang tua-tua kan, dah berusia, kita nak, contohnya kita nak diet kan. Dulu kita umur 20 nak diet 5 kilo senang nak turun, seminggu boleh kan. Tapi kalau dah berusia nak turun 5 kilo dalam masa seminggu susah kan. Tuan jangan percayalah kalau ada coach ke dia ajar macam mana pemakanan boleh diet dalam masa 1 minggu. Tu semua tak betul lah. Mungkin nak jual produk kan. Tapi hakikatnya susah. Kalau umur 20 mungkin lah senang. Dan kalau 20 tuan boleh ni, jangan makan cepat je boleh kurus kan. Jadi kalau kita dah makin berusia, orang kata metabolisme kita rendah lagi kan. Tetapi waktu pagi adalah tingginya metabolisme kita. Jadi bila tingginya metabolisme kita ni, maka kita akan jadi lebih kuat kan, lebih bersemangat pada waktu pagi kan. Sebab itu kajian menunjukkan bahawa orang yang berjaya dan 90% orang yang berjaya itu adalah orang yang bangun pagi ya. 90% orang yang berjaya itu adalah orang yang bangun pagi kan. Sebab apa kan? Antaranya kan, saya ambil petikan daripada Tim Cook, iaitu CEO Apple yang baru. Dia kata apa? Kenapa aku bangun pagi? Tujuan aku bangun pagi pertama sebab pagi ni banyak berlaku benda-benda pelik je.
Jadi aku dah selesaikan benda-benda pelik ni di pagi hari. Aku dah settlekan urusan-urusan aku. Apa benda aku nak buat, aku dah plan dah. Sebab apa? Bila kita bangun pagi, kadang-kadang kita fikir, apa benda aku nak buat hari ni? Kita jadi kelam kabut tak? Betul tak? Lagi-lagi kalau kita bangun lewat kelam kabut kita, kan? Jadi kita fikir, Allah banyaknya masalah ni, aku tak siap kerja lagi, kan? Kerja banyak ni, tak siap lagi ni, banyak benda nak buat ni. Jadi maka kita boleh selesaikan bila kita bangun pagi kan. Bayangkan Tim Cook ni setiap pagi bangun 4:30 pagi kan. Setiap pagi bangun 4:30 kan. Wayne Johnson dan kenal Wayne Johnson? Tak kenal? The Rock kan. Kenal The Rock kan? Yang dia kan pelakon Hollywood termahal sekarang ni, sampai sekarang masih lagi pelakon Hollywood termahal. Bangun pukul 4 pagi je, setiap pagi je. Dia suka main gym pukul 4 pagi. Bangun pagi-pagi main gym dulu, kan? Tiap badan ketul-ketul besar tu, kan? Jadi banyak orang berjaya tu bangun pagi. Jadi pagi ni bagus, kan? Pagi ni kita boleh plan. Kita ni Nabi ajar kita bangun pagi, kita buat apa kan? Kita bangun pagi, kita solat, kan? Ingat Allah, kan? Sebab tu bangun-bangun pagi kita bersihkan diri dulu. Sebab tu bangun jangan nak, kalau boleh kita boleh bangun, contoh sekarang subuh dah masuk lewat, pukul 5 pun okey dah, kan? Kita bangun pagi, kita bangun mandi siap-siap, lepas tu kita sembahyang tahajud paling kurang 2 rakaat. Kalau boleh lebih baik, kan? Sebab apa, kan? Sebab Nabi ajar kita supaya bila pagi-pagi, kan, bila pagi kali kita bangun, Nabi ajar kita sebut Alhamdulillah, kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kan? Jadi maknanya sebut Alhamdulillah dulu. Sebut Alhamdulillah dulu, puji Allah dulu. Bila kita ingat Allah dulu, bila kita ingat Allah, sebab apa? Pagi-pagi tu kan kadang-kadang kita panik, kan? Ni pun disebutkan oleh si Tim Cook ni, dia kata apa? Pagi kita apa? Bila aku bangun pagi, aku nak elakkan daripada kegelisahan, kan? Bila kita lewat bangun, kita akan rasa gelisah. Kita sebab tu sekarang ni, kan, banyak orang, kan, banyak orang 43% tuan-tuan, anak muda sekarang ni, yang mana mereka ni dikatakan bahawa mereka terlibat dengan, diorang rasa anxiety, kan? Rasa stres, anxiety, rasa takut, tak tahu anxiety apa, kan? Sebab tu tuan-tuan ada anak ke, kan, tengok kadang-kadang ada anak ni, dia expect, dia tengok macam mak ayah dia target dia lebih. Jadi bila dia tak dapat benda tu, dia rasa kenapalah aku hidup macam ni, kan? Kadang-kadang dia rasa takut dengan diri dia. Aku boleh buat ke? Aku boleh bahagia ke mak ayah aku ke? Aku boleh ni ke? Jadi banyak kan orang muda sekarang macam tu, kan? Dan banyak juga yang jumpa dengan saya pun ada yang sampai nak bunuh diri pun ada, kan? Sampai mak dia terpaksa bawa dia pergi umrah. Pergi umrah apa? Anak dia rasa dia gagal dalam pelajaran, jadi dia rasa macam dia tak berjaya untuk, orang kata, membahagiakan mak ayah dia. Jadi dia rasa macam aku tak guna lagi hidup lah, aku dah tak boleh. Banyak tuan budak-budak sekarang macam tu. Dia rasa macam tu, kan? Jadi kadang kita tengok, kan, sebab tu kita kena latih, tuan. Anak-anak kita kena latih, kalau boleh pagi bangun, kan? Kita kena ajar, kan? Walaupun susah, kan? Sekarang ni, kan, kalau boleh nak main game tu sampai 3-4 pagi, kan? Kena pula kalau yang ada PS5 ke apa, duduk ke rumah tu, kan, lagi dah sampai pagi, kan, sampai ke pagi, main, kan, sampai ke pagi main. Tapi kita kena ajar juga supaya dia bangun pagi, kan? Supaya apa, kan, boleh dirancang hidup dia. Rancang hidup dia supaya jadi orang yang mana dapat doa keberkatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat keberkatan, kan, setiap pagi kita bangun, Nabi dah doakan kita apa? Keberkatan kepada kita, kan? Jadi kita jadi gelisah. Sebab itu Allah sebut wa khuliqal insanu min ajal. Manusia ni memang tergesa-gesa, kan? Banyak benda kita tergesa-gesa, kan? Tergesa-gesa nak pergi sini cepat, tak tahu apa benda cepat, tapi tak ada apa pun, kan? Kita datang sama lambat sikit pun tak apa, tapi kita tergesa-gesa kadang-kadang, kan? Itu yang Allah sebut, memang manusia tergesa-gesa.
kan. Jadi bila kita tergesa-gesa, kadang banyaknya keputusan kita buat tu tak tepat. Kadang-kadang kita fikir balik, kalau lah aku dulu relax sikit, okey lah, kan. Tergesa-gesa kan. Sebab tu bila kita bangun pagi, kita tahu, oh, kita fikir apa benda yang aku nak buat pagi ni. Kita plan hidup kita, tuan-tuan. Kita rancang hidup kita. Hari ni aku nak buat apa, hari ni tenang, apa benda kerja tak siap lagi. Dulu kalau saya baca hafazan tu, pagi-pagi pukul 4 pagi kita bangun, tuan, otak kita senang nak ngapal. Pagi senang nak ngapal. Sebab apa, tuan? Orang tak kacau. Tak ada orang kacau kita. Pagi-pagi kita relax je, kan. Ada pun mungkin lah, kalau orang hantar WhatsApp pun mutiara kata je pukul 4 pagi, kan. Kan 4 pagi siapa yang bangun tu, dia hantarlah dekat grup-grup tu, bunyilah tek. Tapi kalau keluarga kita, jaranglah dia nak kacau ataupun dia nak WhatsApp ke apa, kan. Jadi tak adalah, kan. Maknanya pukul 4 pagi tu memang kita rasa tenang sangat. Handphone kita boleh letak tepi, kita boleh nampal sikit ke, kan. Kita boleh ingat banyak benda. Lepas tu kita boleh rancang apa benda aku nak buat hari ni. Jadi orang yang bangun lewat, dia bangun, oh aku tak siap ni betul. Tapi orang bangun pagi dia dah siap semua, dia rasa tenang. Hidup dia akan rasa lebih baik dan dia akan melakukan keputusan-keputusannya dengan keadaan yang baik. Jadi bila ada kegelisahan ini, kan, maka yang pertama dia akan buat apa, kan? Dia akan jadi stres, kan. Bila kita buat satu benda tak dapat, kita akan jadi stres. Jadi bila stres ni, tu yang buat jadi marah, kan. Kadang-kadang bila tak dapat buat, stres, tak dapat buat ni, dah lah kita jadi marah. Bila marah ni lah yang akhirnya nanti akan buat apa, kan? Yang marah ni lah lepas ni nanti kita marah dengan satu benda, kadang-kadang keputusan yang tak perlu kita buat marah, kita jadi marah, kan. Ni benda ni stres, tu yang bawa penyakit, kan. Kita kadang-kadang stres sana sini, tu yang bawa penyakit, kan. Macam-macam penyakit. Kita ni sekarang macam-macam, kan. Saya ada kawan seorang umur 30 lebih, kan. Tiba terlantar dekat hospital. Sakit tak ada apa sakit pun. Sebenarnya bukan tak sakit, dia sakit lah, tu lah terlentang, kan. Tapi dia sebenarnya tak ada sebelum ni, tak ada pun makan pun jaga. Makan jaga, kan. Badan pun kurus je, kan. Exercise pun exercise, tapi sebab apa? Stres. Banyak sangat stres, kan. Tekanan. Tiba-tiba kena stroke, kan. Terus terbaring. Umur 30 lebih, tak boleh buat apa. Isteri kena jaga dia 24 jam kena ada. Umur 30 lebih. Saya tengok pun, ya Allah, kalau kita tengok, kita inilah, kadang-kadang kita tak tahu, kadang kita terlampau banyak sangat, kan. Kita fikirkan masalah ni, masalah kita jadi stres, tu yang bawa kepada penyakit, kan. Yang boleh bawa penyakit jantung, darah tinggi, kan. Tu yang boleh. Ada orang dia stres. Ada satu orang ni, jumpa saya, dia stres, dia gaduh dengan bini dia. Bila gaduh dengan bini dia, dia pergi kedai mamak, order teh tarik 2 cawan. Gaduh dengan bini dia, hari-hari bergaduh dengan bini dia, order teh tarik 2 cawan. Dah lagi cek doktor, kencing manis dah. Bini sihat, suami dah kena kencing manis. Dah stres pula, sakit jantung, darah tinggi ada, sakit jantung ada, kencing manis pun ada. 3 serangkai tu. Tak pasal-pasal lah, umur baru 40 lebih. Kan. Sebab apa? Stres, kan. Order teh tarik 2 cawan. Order lagi teh tarik 2 cawan. Cek tengok, gula naik melambung, kan. Jadi sebab tu kita kena tengok, kan. Islam ajar kita, kan. Bila kita stres, kadang kita tu yang jadi anxiety, macam-macam penyakit sekarang, kan. Jadi kita kena kawal, sebab tu kadang bila jadi stres kita jadi marah. Sebab tu ada hadis lagi, kan. Bagaimana anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh dengar dia. Ausini qala la taghdab. Faraddat miraran qala la taghdab. Hadis pendek je. Imam Bukhari ambil hadis ni, dia bermusafir selama 3 bulan. 3 bulan perjalanan. Dulu tak macam sekarang. Sekarang senang je, search kat Google ada keluar hadis ni. Boleh tahu lagi hadis ni sahih ke tak sahih ke, maudhu' ke, kan. Hadis ni palsu ke tak palsu, tuan-tuan boleh check je sekarang. Dulu masa zaman saya ada Maktabah Syamilah, ke tengok, search tengok.
perawiatan hadis dia. Tapi walaupun banyaknya hadis palsu, walaupun dah boleh cek macam tu pun, ramai juga orang yang dia copy paste daripada WhatsApp, ambil hadis palsu juga. Padahal tu hadis tu palsu, maudhu', tapi kita sedap je copy paste, amalan ni, buatlah amalan ni, lepas tu kita pun share dekat orang. Share rupanya hadis tu adalah maudhu', hadis palsu. Palsu macam mana kan? Tak ada sandaran pun, Nabi tak riwayat, kita memandai-mandai tu. Jadi tak rasa bersalah ke kita kan? Sebab itu sekarang sebelum nak forward tu, tengok dulu hadis tu betul ke tak betul kan? Ada ke cerita pasal tu kan? Ada satu orang dia share lah kat saya. Sekarang senang kan orang share. Jadi kalau siapa yang meninggalkan solat maghrib, mungkin dia nak cerita pasal jangan tinggalkan sembahyang, tapi dia share satu hadis, siapa tinggalkan solat maghrib maka seolah-olah dia berzina dengan mak ayah dia. Kan? Siapa yang meninggalkan solat zuhur seperti membunuh 1000 bangsa. Rupanya hadis tu adalah hadis maudhu' kan, hadis palsu kan. Kita dulu sedar je kan. Lepas tu ada pula siapa yang tidur lepas asar boleh jadi gila, dah orang pun tak tidur lepas asar. Rupanya tak ada sandaran pun hadis tu. Siapa yang makan antara makanan laut dengan makanan darat, maka dia akan kena penyakit. Itu pun ada maudhu' kan. Lepas tu kita dah sedap je sebar. Lepas tu orang pergi kenduri makan ayam dengan ikan, kita marah. Ni Nabi cakap macam ni. Sedap kan. Sebab tu kita kena tengok kan, benda-benda tu kita kena tengok kan. Kadang-kadang kisah-kisah yang tak benar kan. Kisah bagaimana orang kata Saidina Umar pernah membunuh anak perempuan dia, tapi kisah tu tak ada pun sebenarnya. Dah kita dah cerita-cerita je. Saidina Umar lu pun bunuh, tak ada pun. Tak ada kisah tu pun, tak ada sandaran. Jadi sebab benda-benda ni sekarang kita kena check juga lah kan. Kita tengok juga. Sebab apa Ustaz? Kalau kita tengok dalam ilmu hadis, ulama-ulama hadis amat menjaga benda ni kan? Sangat-sangat menjaga. Hatta kita tengok bagaimana hadis ni yang saya bacakan tadi ni, hadis ni pendek je, cerita pasal la taghdab, jangan marah. Tapi Imam Bukhari dia bermusafir selama 3 bulan untuk pergi ambil hadis ni. Dan bila datang jumpa dengan orang Arab Badui ni, dapat hadis ni, Imam Bukhari tak kata satu hadis je ke, aku jalan tu 3 bulan. Tak, Imam Bukhari tak cakap macam tu pun. Dia ambil, dia balik terus. Dah habis, settle, balik lagi 3 bulan balik. Jadi maknanya bukan senang, dan betapa hargainya ulama hadis ni. Bila sampai dapat hadis tu, maka betul-betul mereka menghargai hadis tersebut, jaga betul-betul. Dan hadis ni masuk dalam Imam Nawawi hadis baik. Maknanya jangan marah kan? Nabi pesan pendek je, jangan marah. Punca marah apa kan? Kita gelisah, kita stres, jadi kita mudah marah. Sebab tu sekarang orang nak cerai tu senang kan. Sebab apa? Pagi-pagi bangun berus gigi hilang, cerai lah. Ada kawan dia pejabat agama kata sebab berus gigi kan, sebab berus gigi kan, boleh lafaz talak sebab berus gigi. Ada satu orang tu pula dah lama kahwin ni kan, kawan saya cakap dah 15 tahun kahwin, pergi masjid, duduk pergi masjid, sama lah macam ni lagi masjid kan. Isteri dia lewat, suami masuk kereta dulu, isteri dia pening kepala, masjid ni mana ni kereta aku parking kan, ada tempat 3-4 kereta parking kan. Berpusing lah isteri dia kat tangga masjid cari, mana cari, lebih kurang dekat sejam cari. Masjid besar kan, masjid besar lah tu kan. Jadi dia cari, tak jumpa. Lepas tu baru jumpa, dekat sejam cari jumpa. Suami dia dah 15 tahun kahwin, dekat masjid tu juga lafazkan talak. Marah ni pasal. Sebab tu bahaya kan, marah ni kan. Ada hadis sahih Nabi sebut bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis muttafaqun alaih, qala laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab.
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah diketahui melalui pertarungan, tetapi sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang boleh mengendalikan diri dia ketika mana marah. Dia marah tuan, sebab tu kadang kita stres. Sebab tu kalau kita bangun lewat, kadang-kadang kita gelisah, kita stres, lepas tu pula kena tekanan ni tengah kita marah tuan. Itu yang tak mustahil lah, pasal baru gigi boleh cerai. Pagi-pagi nak pergi kerja, kasut tak jumpa dalam lewat, tak jumpa, isteri letak dalam rak, punya cari rak, tak jumpa-jumpa. Yang time tu juga boleh ada yang melafazkan talak kan. Sebab tu bila kita marah, jangan kita buat keputusan. Marah jangan kita terus je, rengai je mulutnya nak cakap tak. Sebab tu bila kita marah, Nabi ajar kita duduk dulu, tenangkan diri dulu. Sebab orang yang marah, dia akan buka keaiban dia. Sebab tu kalau kita tengok orang yang kejap-kejap marah, kan, orang hormat dia tak? Orang hormat dia kan? Dia nampak macam dia bagus. Oi, aku marah tu orang tu, dia nampak macam bagus, tapi hakikatnya dia menzahirkan kelemahan diri dia, lemahnya diri dia. Ni yang kita kena hati-hati tak? Kan? Orang kata tak educated ke apa kan, tapi istilah tu sebenarnya betul lah. Sebab bila orang marah, kadang dia cakap dia tak sedar. Sebab tu kena jaga, kena banyak bersabar kan. Tapi orang yang boleh tak marah, tak ada masalah, memang kena marah. Ada waktu orang hina agama ke apa, kena marah juga. Tapi pandai mengendalikan. Orang yang paling hebat, yang paling qawi, yang paling kuat adalah orang yang dapat mengendalikan marah dia kan. Jadi kita cubalah tuan-tuan maka kita cubalah elakkan. Jadi kita nak elakkan, kadang-kadang kita rasa gelisah, kita jadi stres, jadi cepat marah. Jadi kita cubalah pagi-pagi tu kita bangun di awal pagi, kita setkan apa benda kita nak buat hari ni, kita dah yang baik-baik kan. Sebab apa tuan? Inilah keberkatan yang didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau subuh ni tak boleh lama sangat kan, nanti perut lapar tu pagi-pagi bangun kan, maghrib mungkin nak makan. Kalau subuh ni dia belum makan lagi mungkin pagi-pagi kan. Jadi kalau tak makan, hukumnya makruh kan, solat pun tak boleh waktu tengah lapar. Jadi kalau kuliah lagi lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dari Allah Subhanahu wa taala, moga-moga adalah ilmu sikit yang kita dapat pada pagi ini ya. Jadi moga-moga Allah memberkati kita dan sentiasalah kita menjaga tuan-tuan kita berazamlah kan, untuk jiwa kita sentiasa merdeka dan bangun pagi tuan. Kita ajar diri kita untuk kita disiplinkan bangun pagi tuan. Kita bangun pagi, Nabi sendiri ajar kita, perkara hal yang kita kena ingat adalah kita selalu puji Allah. Bila kita puji Allah, maka kita buat hal kita. Sebab apa Nabi ajar kita suruh main tahajud semua apa? Supaya kita ingat Allah dulu. Sebab tu kita dalam urusan kita buat nanti lepas tu, kita setiap urusan kita tak kira lah kita pergi kerja ke gimana ke apa, tapi kita tak lupa urusan kita buat, pergi kerja kerana Allah, kita buat kerana Allah. Sebab tu Nabi ajar kita pagi-pagi tuan ada amalan-amalan, sembahyang tahajud, kalau elok dapat sembahyang tasbih kan, supaya apa tuan? Hati kita sentiasa ingat kepada Allah, apa juga urusan yang kita buat kan. Jadi bila kita ingat Allah, maka hati kita tenang. Jadi sebab itu kita niatlah hati kita, kalau boleh setiap hari tuan, kita istiqamahkan, kita bangun pagi tuan. Kalau boleh bangun 4 pagi, bangun 4 pagi. Kalau boleh bangun awal lagi lebih baik ya, kita set dan diri kita. Ada orang susah nak bangun pagi, bukan susah kan, kita tak rancang diri kita. Dulu saya rasa macam susah nak bangun pagi. Dulu saya baca tahfiz, susah rasa nak bangun. Tapi tuan, sebenarnya Allah dah bagi tahu kepada kita, kitanya badan ni kalau kita set pukul 4 kita nak bangun, dia boleh bangun pukul 4 je. Kita sendiri yang nak kena set badan kita. Awal-awal memang susah, kadang-kadang sampai 5 alarm letak dekat telinga pun, tapi tak dengar-dengar agak kan, bunyi alarm orang sebelah kita dah bangun, kita tak bangun-bangun lagi kan. Tapi kalau kita set dan kita lama-lama kita buat, dia akan mudah. Kita akan tiba-tiba pukul 4 pagi terjaga. Kadang-kadang kita tahu kenapa terjaga, pukul 4 pagi terjaga kan. Sama jugalah macam mana kita jaga sembahyang subuh kan. Kalau kita jaga memang sekali subuh kita waktu, dia akan terjaga ya. Jadi insyaAllah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita sentiasa istiqamah
dalam menghidupkan pagi insya-Allah. Jadi tengok majlis dengan tasbih kifarah dan suratul an, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa istiqamah fi a'malina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.